Hai semua, salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Mariam. Pada hari ini, Cikgu akan mengajar subjek Bahasa Melayu tingkatan 2 dan topik pembelajaran kita pada hari ini ialah karangan respon terbuka ataupun long paragraph essay. Apa itu long paragraph essay? Sebelum tu, seperti biasa, Cikgu nak ingatkan di akhir pembelajaran nanti, Cikgu akan berikan 3 tips tentang karangan respon terbuka. Jadi, kalau semua murid-murid nak tahu apa itu tips tersebut, silakan bersama dengan Cikgu sehingga akhir pembelajaran. Okey? Mari kita teruskan. Karangan respon terbuka murid-murid ataupun long paragraph essay ialah terbahagi kepada 2 jenis. Apa jenis-jenis karangan yang terdapat dalam karangan respon terbuka ni? Yang pertama, murid-murid ialah karangan berformat umum. Umum ataupun general essay. General essay ni boleh melibatkan pelbagai topik ataupun aspek. Tapi yang kebanyakannya adalah berkenaan dengan soalan yang meminta pelajar untuk menerangkan mengenai fakta, facts ataupun menyatakan idea pelajar ataupun pendapat, opinion, opinions. Manakala yang kedua, karangan respon terbuka juga terbahagi kepada karangan berformat khusus, iaitu formatted essay. Formatted essay ni pelajar meliputi karangan seperti formal letter, soalan menghendaki pelajar untuk menulis surat kiriman rasmi, ataupun selain daripada itu mengenai report, menulis report seperti report kedatangan pelajar ke ataupun lawatan pelajar ke Pusat Sains Negara. Dan selain daripada itu juga boleh juga melibatkan news. Pelajar kena tulis berita. Jadi ingat ya, karangan respon terbuka ni akan terbahagi pada 2. Media massa ialah sumber maklumat, source of information. Sumber maklumat ni source of information. Source of information. Pengetahuan apa? Knowledge dan hiburan yang amat penting. Jadi soalan ni sedang beritahu kita media massa, mass media. Apa mass media? Iaitu source of information, knowledge dan hiburan, entertainment. Ada 3 aspek dalam mass media ni kan. Yang amat penting, important. Jadi soalan menghendaki pelajar untuk uraikan peranan media massa dalam kehidupan kita. Explain the role of mass media in our life. Peranan ni cikgu highlight. Peranan. Peranan ni apa? Peranan ni boleh membawa maksud role. Role ataupun benefit. Ataupun function. Jadi soalan menghendaki pelajar untuk menerangkan peranan, kebaikan media massa. Media massa ni apa ya cikgu? Mari cikgu explain media massa ni apa. Media massa ni pelajar terbahagi kepada 3. Tapi punca utamanya media massa ini adalah saluran komunikasi. Communication. Apa itu communication? Untuk kita bercakap, untuk kita berkongsi, kan? Jadi dia terbahagi kepada 3 jenis, iaitu yang pertama adalah media cetak, printed. Media cetak, printed media. Yang kedua iaitu elektronik. Elektronik. Cikgu, printed media ni macam mana? Printed media ni murid-murid adalah seperti macam buku. Kat sini kan cikgu tulis buku. Buku, books. Lagi? Apa lagi? Majalah, magazine pun adalah printed media.
Okay, apa lagi selain daripada book, magazine, newspaper. Siapa kat sini masih lagi membaca newspaper pada hari ini? Sangat bagus ya. Newspaper. Okay. Cikgu, kalau elektronik, media elektronik ni macam mana ya? Media elektronik contohnya seperti television, TV kan. Okay. Yang kedua, apa lagi elektronik? Radio. Kalau naik kereta kan dengar radio. Tu nama dia media massa jenis elektronik. Okay. Filem. Ramai tak tahu tapi filem juga adalah merupakan media massa. Filem. Okay. Dan yang ketiga, murid-murid, media massa yang ketiga adalah digital. Sekarang semuanya menggunakan digital. Cikgu tahu semua orang ada smartphone kan? Jadi kalau nak tahu, smartphone adalah media massa jenis digital. Okay. Smartphone. Everyone has a smartphone, right? Okay. Smartphone. Apa lagi digital lain? Kalau ada smartphone tapi tak ada internet pun tak boleh kan? Jadi di sini murid-murid, internet juga adalah merupakan media massa digital. Lagi selain daripada internet, tablet. Tablet pun adalah media massa digital. So ada 3 jenis media massa. Pertama, printed. Yang kedua, elektronik. Yang ketiga, digital. Okey, setelah kita faham, ini sebenarnya media massa. This is mass media kan. Okay, jadi kita kena tahu, kegunaan mereka sangat banyak. Tapi kita perlu cerakinkan. We need to divide betul-betul untuk kita nak explain dalam karangan kita nanti. Jadi dekat sini cikgu dah berikan beberapa panduan. Cikgu nak berkongsi beberapa panduan cara nak jawab soalan ni, iaitu peranan media massa. Okay, untuk supaya kita tak hilang fokus masa menjawab soalan, we highlight the question. Huraikan. Okay, kita highlight everything. Okay. So dekat sini kalau nanti dalam peperiksaan kan, pelajar boleh guna highlight, highlight ni, buat besar-besar ni, ni peranan media massa supaya tidak tersalah menjawab soalan. Okay, jom kita tengok apa itu peranannya. Yang pertama, okay, media massa alat komunikasi yang penting. Okay, jadi caranya adalah cikgu berikan media massa ialah merupakan ataupun adalah merupakan alat komunikasi yang penting. Okay, jangan lupa noktah. Iaitu mass media is an important communication tools. Alat komunikasi itu adalah communication tools. Okay. Dalam dunia yang serba maju ini, dalam dunia yang serba maju ini, media massa memainkan peranan yang sangat penting. Okay. Dalam dunia serba maju ini, in this highly advanced world, mass media plays a very important role. Peranan, ingatkan role, peranan, very important. Sangat penting ni, very important. Okay. Jadi, media massa berperanan dalam menyampaikan maklumat. Okay. Kat sini, dalam menyampaikan maklumat. Dalam menyampaikan maklumat. Okay, menyampaikan maklumat kena noktah. Menyampaikan maklumat ni adalah delivering information. Okay, delivering. Okay, kat sini next. Ni delivering. Okay, delivering information. Okay, information. Okay, jadi seterusnya kita memerlukan maklumat
kita, we need information. Okay. Maklumat yang tepat dan cepat untuk pelbagai tujuan. Okay, jadi we need accurate. Tepat ni pelajar adalah accurate. Maksudnya adalah accurate information kan. Jadi kalau tengok berita biasanya menyampaikan berita yang tepat, accurate ataupun yang betul. Okay. Dan cepat. Cepat apa? Cepat adalah fast kan. Selain daripada accurate, we need information in fast. Cepat, kena cepat kan. Barulah tak tertinggal. Ataupun sekarang orang panggil sebagai FOMO. Apa tu FOMO? Fear of missing out. Jangan ada ya perasaan FOMO, jangan risau. Tapi nikmatilah hidup dengan JOMO. JOMO apa pula cikgu JOMO ni? JOMO ni joy of missing out. Okay. Tak apa, kita abaikan yang tu. Seterusnya, murid-murid lepas dah explain mengenai media massa dalam menyampaikan maklumat, kena bagi contoh. You need to give example. Okay, ni adalah example. Kita nak masuk bahagian example. Nelayan. Nelayan. Fisherman. Okay, sini cikgu tulis. Fisherman. Okay, fisherman. Misalnya, misalnya murid-murid adalah example. Misalnya amat bergantung kepada maklumat. Bergantung kepada maklumat tentang ataupun mengenai cuaca. Contoh, okay. Fisherman, for example, greatly depend. Bergantung ni maksudnya adalah depend. Depends on weather. Cuaca adalah weather kan. Depends. Okay. Apa tadi cuaca? Weather. Okay. Jadi murid-murid kan kalau tengok nelayan, kalau dia mereka turun ke laut. Tapi tak tengok hari ni hujan. Is it going to rain today or what? Kalau pergi turun je laut kan, pergi je naik sampan, naik boat, turun ke laut tapi tak tengok cuaca hari ni hujan ke, ribut ke, rasa-rasa nelayan tu akan dapat ikan yang banyak tak? Tak kan? Sebab biasanya kalau laut bergelora, heavy storm, biasanya terumbang ambing kan sampan tu ataupun bot nelayan. Jadi tak bahayalah untuk nelayan tu. Jadi nelayan ni, fisherman, before they going ke laut kan, dia orang kena tengok cuaca dulu. Tengok kat mana dekat mass media lah kan. Tengok through telefon, tengok melalui berita, begitu. Okay, kita sambung lagi. Contoh yang kedua iaitu para pelabur. Para pelabur ni murid-murid adalah investor. Investors. Okay, memerlukan maklumat. Memerlukan maklumat tentang di sini tentang pasaran saham dan kewangan. Tentang pasaran saham dan kewangan. Nota. Okay. Investors needs information about the stock market ataupun share kan. Pasaran saham ni adalah dalam bahasa Inggerisnya adalah stock market. Bukan supermarket ya murid-murid, tapi stock market. Stock market ataupun shares. Okay. Dan kewangan. Kewangan tu apa? Kewangan adalah financial. Okay, financial. Ini financial. Okay, jadi dekat sini para pelabur kan, kalau tengok investor yang melabur dalam big company, melabur dalam syarikat yang besar. Okay, jadi mereka memerlukan maklumat. Mereka kena tahu syarikat ni menjana keuntungan atau tidak. Ataupun syarikat ni memerlukan
ramai pelabur ke tidak. Macam tu kan. Jadi nak tahu dari mana? Nak tahu dari mass media. Okey. Seterusnya contoh kita yang ketiga. Ahli politik. Politician. Politician memerlukan ahli politik. Okey, ahli politik pula. Ahli politik pula. Okey, salah ni pula. Siapa tahu kan ahli politik kan? Yang ada dalam parlimen, yang kita undi. Ataupun yang awak mungkin tak boleh mengundi lagi sebab belum umur 18 tahun. Okey, jadi kalau dalam general election, itulah yang kita gelar sebagai ahli politik. Ahli politik pula memerlukan maklumat. Memerlukan maklumat tentang, okey, pula kat sini. Okey, memerlukan maklumat tentang perkara yang berhubung kait dengan politik. Sama ada politik tanah air maupun politik luar negara. Politician on the other hand needs information on matters related to politics, both domestic. Tanah air ni apa? Tanah air ni adalah domestic. Okay, domestic information kan, politik tanah air in our own country. Okay, politik luar negara pula merujuk kepada international, politik luar negara, international, ataupun overseas kan, politik luar negara. Dan cikgu rasa ramai yang tahu kan yang hari tu general election in US. Siapa yang menang? Siapa tahu? Betul, Donald Trump kan. Maksudnya kita nak tahu dari mana semua tu? Daripada mass media ataupun media massa. Okey, selesai satu perenggan. Finish one paragraph. Okey, jadi mari kita bergerak pula kepada perenggan yang kedua. Ni nak bercerita mengenai isi kita. Okey, yang pertama, media massa memberikan pelbagai maklumat kepada siapa? Kepada kita. Kepada kita. Kena titik kan? Kepada kita. Okay. Iaitu mass media provide. Memberikan. Provide many ataupun various. Pelbagai ini adalah various information to us. Okay. Dan seterusnya, semua maklumat itu berfaedah kepada kita. Jadi berfaedah kepada kita. Okay, semua maklumat. All of this information. Berfaedah tu apa? Faedah adalah beneficial. Okay, kita tulis kat sini. Berfaedah adalah beneficial. Okay. Benefit kan? Beneficial. Okay. Bagi pihak kerajaan, media massa menjadi alat yang menghubungkan, yang menghubungkan kat sini, yang menghubungkan rakyat dengan kerajaan. On behalf, bagi pihak kerajaan, on behalf of the government. Mass media becomes a tool that connects the people with the government. Rakyat adalah people. Menghubungkan. Menghubungkan tu adalah connects. Rakyat tu apa? Rakyat adalah people. Kerajaan. Kerajaan government kan. Jadi kalau kita tengok, kerajaan gunakan apa untuk connected dengan kita? Dengan people, rakyat. Itu menerusi media massa. Media massa apa ya? Tadi kan ada 3 jenis kan? Kebiasaannya adalah media massa yang kedua. Media massa apa? Elektronik. Menerusi TV. Sebab itulah awak tengok kan biasanya pukul 8 mesti akan ada berita kan? 8 malam. Berita TV3, berita apa lagi? Berita TV1, TV2, semua berita.
Jadi kat situlah dengan television lah. Government connected with people. Okay, jadi bagi pihak kerajaan, media massa menjadi alat yang menghubungkan rakyat dengan kerajaan. Okay, jadi kat sini maklumat. Maklumat. Okay. Maklumat. Dengan maklumat yang disalurkan melalui media itu, okay, kena koma rakyat mengetahui dasar dan langkah-langkah yang dijalankan oleh kerajaan untuk kesejahteraan rakyat. Okey, kat sini sambung lagi untuk kesejahteraan rakyat. Titik. Itu kan? Dengan with this information our government delivered. Disalurkan di murid-murid adalah dalam bahasa Inggerisnya adalah delivered. Delivered. Okay. Delivered through the media. The people understands the policies. Dasar ni adalah policies. Polisi. Atau policies kan. Policies dan langkah-langkah and measure. Okay, implemented by the government. Langkah-langkah yang dijalankan ni adalah implemented by government for our welfare. Kesejahteraan ni adalah untuk our own welfare. People welfare kan. Okay. Jadi kat sini dengan media massa, awak dapat pelbagai polisi kan. Polisi apa lagi yang kita sekarang, dasar pendidikan, education of polisi kan, macam mana ataupun cara menangani masalah banjir contohnya, through the mass media kan. Kerajaan, our government, dia proceed ataupun explain dasar-dasar tersebut menerusi media massa. Okey. Seterusnya maklumat, information. Maklumat yang tepat berupaya mengelakkan rakyat diserang kegelisahan. Kegelisahan ni apa? Anxiety kan. Diserang kegelisahan. Accurate information. Tadi kan cikgu cakap kan, tepat adalah accurate. Accurate information can prevent, mengelakkan rakyat, kita sambung, mengelakkan rakyat daripada diserang kegelisahan. Diserang kegelisahan. Kegelisahan ni macam mana? Macam bila menerusi mass media, barulah rakyat tahu, there's going to have to be a heavy storm contohnya kan, ataupun dekat sana berlaku kemalangan. Bukannya tiba-tiba kita nampak orang berkumpul, tapi kenapa tiba-tiba dia berkumpul ya? Macam tu kan. Setakat ni faham kan? Okay. Maklumat yang diserang kegelisahan. Tak nak lah kan, sebab itulah kita memerlukan mass media. But we need to make sure the information is correct and accurate. Okay. Kegelisahan dan sekaligus memupuk semangat perpaduan. Semangat perpaduan ni apa? Semangat perpaduan, a spirit of unity. Semangat perpaduan dan cinta akan negara. Semangat perpaduan dan cinta akan negara. Okey, faham tak setakat ni? Bila kita masuk peringkat kedua, ada apa-apa soalan murid-murid? Okey, tak ada Okey, kita teruskan. Jadi kat sini, selain daripada mass media ni menolong rakyat kan, menolong kita ataupun maklumat daripada government, okay, to people. Jadi
Bila dapat accurate information, sekaligus memupuk semangat perpaduan. Foster a spirit of unity and love for the country. Okay. Selesai perenggan kedua. Okay. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalau para pelajar nak tahu dengan lebih lanjut, jom sertailah Pusat Tuition Misi Jaya. Jumpa anda di sana. Bye-bye.